Dia asyik bercakap je. Dia bercakap. Akhirnya susah nak cut the conversation. Pernah tak tuan dan puan melalui situasi di mana anda susah nak cut the conversation? Mungkin seseorang tu bila berjumpa dengan anda, dia asyik bercakap je. Dia bercakap. Akhirnya macam, ya Allah, dah lah aku ada meeting. Dah lah aku nak gerak ni. Tapi masalahnya adalah macam mana nak cut the conversation. Okey, kali ni saya nak kongsikan dengan tuan dan puan satu tips. Macam mana kita nak cut the conversation, especially pada orang yang mungkin berjumpa dengan tuan dan puan. Kata-katanya, percakapannya ataupun ceritanya tak putus-putus. Sampaikan, ya Allah, bila nak habis ni kan? Okey, so tipsnya adalah dengan paraphrase ataupun kita ulang semula ayat orang tersebut dan kemudian barulah kita bagi tahu yang kita ada sesuatu ataupun mungkin kita nak minta diri. Sebagai contoh. So saya nak tuan dan puan bayangkan saya dengan seseorang. Mungkin saya dengan Ali lah. So Ali ni asyik bercakap je. Kau tahu tak Rizal? Hari tu kan aku pergi ke Setiawak. Setiawak ni, ya Allah, memang baguslah suasana dia. First time, kau tahu tak? So dia bercakap dan kemudian dia berkata, hari tu ada satu panggung wayang kan? So kita paraphrase. Oh, ya yeah, betul. Ada satu panggung wayang dan panggung wayang tu I think dah lama tutup dah. By the way Ali, aku nak gerak ni. Sorry tau. Sebabnya aku ada meeting. So apa-apa nanti keep in touch lah So tuan dan puan, kalau anda perasan, saya menggunakan teknik paraphrase. Saya cut the conversation dan sebenarnya macam mana saya cut? Saya paraphrase ataupun saya ulang semula kata-kata Ali dan selepas saya ulang kata-kata dia, barulah saya beritahu yang saya ada hajat lain, saya terpaksa minta diri. Jadi tuan dan puan, saya nak tanya dengan anda dapat sesuatu tak untuk cut the conversation? Dan saya nak tanya anda, pernah tak anda jumpa orang yang tak berhenti-berhenti bercakap ni? Kalau pernah, cuba komen sikit, pernah?